Hari ini kita akan berbuka puasa di The Exchange TRX. Bismillah. Jom bergerak. Bismillah. Mic baru? Tak ada. Tak baru pun. Dan sekarang aku sedang bergerak ke Surau An-Nur TRX. Dengan berjalan kaki. Bagus. Dan itu sangat menyihatkan. Lagi-lagi di bulan Ramadan ni, kita kena banyakkan aktiviti sebelum berbuka. Sebab lagi pun aku nak diet, dah nak kuruskan badan. Aku pun tak pasti aku berjaya ataupun tidak. InsyaAllah nanti mungkin akan berjaya. Aku tengah rekod video, jadi mungkin aku kena skip untuk tengok map ke mana aku harus bergerak ke, ataupun cara macam mana aku nak bergerak ke Surau An-Nur The Exchange TRX. Jom, bismillah. Oh, ada jual makanan ke? Ada jual makanan. Rasanya ni bazar. Ada makanan. Aku rasa aku kena beli 1-2 makanan untuk elakkan supaya aku mungkin nanti tiba-tiba aku pergi surau tak ada makanan kan. Nak beli apa Takkan beli aiskrim pula. Apa yang murah dekat sini? Duit aku tak berapa nak ada buat masa ni. Mungkin nanti akan jadi kaya. Kaya. Sekarang aku tak tahu mana surau. Nak makanan dulu ke surau dulu? Makanan dulu ke surau dulu? Kalau makanan kita kena tunggu masa yang lama. Sekarang ada lebih kurang 1 jam lagi untuk berbuka puasa. Kali pertama aku pergi dekat sini, bulan Ramadan, bulan puasa macam ni. Okey, kita rekod dari sini supaya tak nampak orang. Kalau rekod dari sini, mana nampak orang jual apa kan? Dari sini kita boleh nampak Merdeka 118. Dan ada beberapa bangunan yang aku tak tahu apa nama dia. Dan satu lagi, aku masih lagi tercari-cari dekat mana Surau An-Nur. Katanya 650 meter daripada sini dan kita akan sambung tengok map. InsyaAllah. Baru aku perasan dekat bazar ataupun tempat jual tu, kita boleh nampak The Exchange TRX. Secara jujurnya aku memang tak pasti ada ataupun tidak juadah makanan berbuka puasa di Surau TRX ataupun Surau An-Nur TRX. Aku tak pasti. Jadi adakah aku patut beli ataupun nak jimat? Kalau tak ada pun okey, sebab aku buka minum air pun dah cukup. Jujur, aku tak berapa nak kisah sangat pun dengan makanan sebab aku memang tengah diet sekarang ni. Jujur, sebenarnya tak ada duit. Tak pun. Sebab aku dah banyak habis duit sebelum ni beli makanan saja. Jadi aku rasa aku tak payah kot. Sebab mana Mana? Dekat dalam ni dia tak sesak macam tempat lain. Dan ini aku rasa kali kedua aku pergi Surau An-Nur TRX. Kalau sebelum ni aku pergi, aku tahun 2023 lebih kurang macam tu. Solat Isyak dekat sini, Alhamdulillah. Dan hari ni kita akan berbuka puasa, ya, insyaAllah. Sekarang ni aku betul-betul berada dekat dalam Surau An-Nur TRX. Dan satu-satunya tempat solat yang paling dekat aku rasa selain 2 surau yang ada dekat dalam TRX Exchange adalah Surau An-Nur TRX. Sekarang kita berada di ini tempat parking. Kita berada di Barat Walk untuk bergerak ke The Exchange TRX ataupun TRX City Park. Makanan aku dah ambil di Surau An-Nur TRX dan aku ambil keputusan untuk makan berdekatan dengan The Exchange TRX. Aku lupa nak ambil air, ataupun sebenarnya air dia letakkan dekat dalam cawan. Jadi perlu minum
dekat dalam cawan lah. Ya, aku rasa ini adalah tempat berbuka puasa paling mantap. Aku cuma tinggal pacakkan stand je, InsyaAllah. Ya. Sekarang aku berada dekat dengan The Exchange TRX, dan laluan tangga ni untuk naik ke TRX City Park ataupun terus ke TRX Mall. Dan ini antara momen paling best. Dekat bawah ni ada banyak motor. Dan aku rasa motor punya tempat parking tu baru je disiapkan. Dan aku rasa ni first time aku jalan dekat tangga ni. Agak penat, tapi okey lah. Pemandangan kat sini okey. Dari sini boleh nampak logo dan laluan kereta. Kat atas tu taman, iaitu The Exchange TRX. Kita akan naik ke taman The Exchange TRX ataupun TRX City Park untuk berbuka kat situ. Baru betul ya nama dia, berbuka di TRX ataupun berbuka di The Exchange TRX. Okey, taman mengikut taman belah kanan. Ya, aku bawa makanan ni ke hulu ke hilir. Ya, kita nak sampai. Jom, bismillah, untuk berbuka puasa. Baru betul kan macam ni. Tapi seorang-seorang je ada. Tak apa, mungkin lain kali insyaAllah kita akan ada partner, insyaAllah. Aku rasa aku dah beli air sebab aku takut lepas aku makan ni nanti sangkut pula. Kat mana ada jual air? Dan air kat sini pastinya tak murah dan taklah terlalu mahal. Mungkin cuma aku je yang tak mampu. Ada ke orang berbuka dekat sini? Aku dah penat. Kita pusing balik. Cari tempat yang tak ramai orang. Dekat atas tu pun okey ke? Aku rasa tempat tadi tu okey. Okay, kita akan tukar. Aku nak beli air tu. Serius. Aku rasa kawasan ni okey, cuma aku perlukan air sebab ya. Macam biasa, view yang dah biasa dilihat. Tapi kali ni kita akan berbuka puasa dengan view yang macam ni untuk kali pertama. Tapi cuaca nampak macam agak gelap dan tak nampak tu kalau aku shoot kat sana. Tak boleh kalau aku shoot kat sana memang takkan nampak sebab ya, betul-betul berdekatan dengan TRX. Takkan aku nak berbuka tengah-tengah jalan pula kan. Mana Kena cari lagi lah. Sini pun okey kot. Macam tertutup kan kalau sini kan, macam tertutup kan. Macam tak nampak apa, macam dalam hutan ni aku duduk. Biar aku buka puasa kat hutan. Maintenance. Aku masih lagi mencari tempat yang sesuai. Ni tak, aku betul-betul tak tahu kat mana tu. Serius, aku tak tahu. Aku perlukan air. Aku haus, sangat haus. Aku rasa kan ini view tempat yang paling baik. Tapi aku rasa aku kena tinggalkan makan ni kejap sebab ada air ke dalam ni? Tak ada air. Air sangat-sangat penting Aku harap tak hilang. Sekarang kita akan pergi cuba dapatkan air. Aku akan cuba lari dan aku akan cuba dapatkan air. Stable tak? Aku tak pakai gimbal tau. Kita akan pergi dapatkan air. Aku tak tahu kat mana. Kat mana ada air? Kat mana kita boleh dapatkan air? Air kosong. Aku dah jumpa. Yeay. Taman Permainan Kanak-kanak. Ini bukan air. Ini air ke? Alhamdulillah. Harga dia RM4. Harga dia RM4. Tapi besar lah. Tapi RM4. Harga dia RM4. Kenapa aku tak bawa air? Kenapa aku tak ambil air tadi? RM4 Boleh lah, RM4 lah. Jadi aku dah selesai beli. Alhamdulillah. Masa untuk berbuka. Aku harap nasi aku tak hilang. Dari sini pun nampak weh. Serius.
Tangan aku bau rendang secara jujurnya. Tangan aku bau rendang. Kat sini tak ramai orang. Tangan aku bau rendang. Nasihat aku dekat sana, masa untuk pacakkan stand dan rekod video. Aku dah berpeluh. Maaf kalau rambut aku tak berapa nak kemas. Kita dah dapat air untuk berbuka puasa. Dan ini kali pertama aku beli air mineral dengan harga RM4. Ada. Alhamdulillah. RM4. RM4. Alhamdulillah, dekat kawasan ni tak ramai orang. Mungkin sebab hari ni hari Khamis, hari Jumaat. Mungkin sebab hari ni hari Jumaat. Sebab kalau biasa hari Sabtu Ahad tu dah ramai sikit. Itu biasa lah. Maaf kalau aku rekod macam jauh sikit. Ini kali pertama aku baru buka dekat sini. Kalau bukan sebab konten, aku rasa aku tak akan buka dekat sini pun. Aku buka dekat rumah aja, lebih mudah. Tapi ini adalah pengalaman. Jadi kita kena cuba. Jadi dah masuk waktu untuk berbuka puasa. Jom kita tengok nasi yang kita dapat tadi macam mana. Okey, yang pasti kita takkan kotorkan tempat ni, insya-Allah. Dekat dalam ni kita ada nasi lauk daging. Okey, kita ada nasi lauk daging, sayur, buah-buahan seperti tembikai, nasi putih, kurma dan roti ataupun kek pisang. Okey, jom kita makan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan buka puasa dengan air. Bismillah. Air ni RM4. Yang penting ini free. Roti dia kita akan makan nanti. Kita akan cuba rasa daging dulu. Bismillah. Daging ni macam letak dekat atas beg aku jap. Macam yang aku biasa makan. Dia tak adalah sedap sangat tapi sedap. Macam tu. Untuk kurma, rasa dia rasa kurma. Bismillah. Kurma rasa kurma lah. Kalau kurma rasa ayam macam pelik kan. Nasi dia tak ada kuah. Nasi putih, bismillah. Saya dah okey. Bismillah. Dekat kawasan ni tak berapa nak ada ramai orang sangat. Mungkin sebab hari ni hari Jumaat. Tapi tadi aku nampak dekat dalam boleh tahan ramai juga. Mungkin kebanyakan orang berbuka dekat dalam. Aku je kot yang berbuka dekat luar. Sorang-sorang. Sedihnya. Kalau bukan sebab konten, aku rasa aku tak berbuka dekat sini kot. Sebab bagi aku lebih seronok berbuka puasa dengan keluarga dekat rumah. Bismillah. Bismillah. Maaf kalau lighting tak berapa nak cerah dekat sini. Dekat sini hanya ada satu lampu, dua lampu. Itu je. Lampu pula warna kuning, okey lah kan. Kalau warna putih aku rasa nampak lagi cerah. Tapi disebabkan ini lampu dekat outdoor ataupun lampu luar, jadi aku rasa okey je kuning. Dekat sinilah pertama kali aku jumpa kawan perempuan aku. Alhamdulillah. Bukan dekat sini, kat sana. Aku ingat mana. Walaupun hanya seketika, tapi ianya tetap membuatkan kita bahagia. Alhamdulillah. Aku rasa dah habis daging aku makan. Tinggal carrot je. Aku beralih dekat sini sebab aku tak nak kena air hujan. Tapi Alhamdulillah, sebenarnya tak hujan pun. Nanti kita akan bergerak ke surau. Aku pun tak pasti surau TRX dekat bawah tu lebih dekat ataupun surau dekat dalam mall ni lagi dekat. Aku pun tak pasti.
Jadi di antara berbuka puasa di Merdeka 118 ataupun berbuka di KLCC ataupun berbuka di Exchange TRX, untuk pengalaman aku rasa macam lebih kurang je. Tapi paling best mestilah di Merdeka 118. Pertama sekali, makanan yang disediakan bagi aku boleh tahan. Makanan yang disediakan seperti ikan dori. Aku pun tak pasti betul ke tak, tapi dia tulis dori masam manis. Oi. Sebab aku jarang makan, mungkin bagi aku nampak macam hebat sikit lah. Kalau ni aku letak dekat dalam beg aku boleh kotor. Jadi tak kot. Aku tak tahu nak buang kat mana. Sepatutnya aku bawa beg plastik sampah ekstra. Aku betul tak tahu nak buang kat mana. Aku tak nak kotorkan aku punya beg, tapi aku terpaksa buat benda ni. Maafkan saya. Terima kasih kepada Free Fire kerana bagi beg sebenarnya 7 tahun bersama Free Fire. Alhamdulillah aku dapat beg ni. Wah, limited edition sebenarnya 7 tahun bersama Free Fire. Dekat sini kita ada buah. Aku betul-betul alone lah kat sini. Bukan setakat tak ada partner, orang pun tak ada. Tak apalah. Yang penting ada penonton yang tengah tengok video ni. InsyaAllah. Kalau 200 yang tengok ni, maksudnya 200 lah yang teman aku sekarang. Kalau 1000 views, Alhamdulillah. Macam tu lah. Bismillah. Aku makan ni dekat betul-betul depan ESG Center Kuala Lumpur. Buah ni sedap. Betul, serius. Maaf kalau agak gelap. Mungkin aku akan edit sikit bagi cerah. Dan yang terakhir, kek pisang. Sikit lagi. Yeay, dah dapat kek pisang. KLCC dan The Exchange TRX menyediakan kek pisang. Rasa dia sama. Rasa kek pisang. Dan dekat kawasan ni berdekatan dengan tandas, jadi boleh kita terus basuh tangan. Jumpa lagi insyaAllah. Aku akan pergi solat maghrib dulu. Dan ya, kita akan jalan-jalan sikit dekat TRX ni. Dan insyaAllah mungkin terus balik. Yang paling penting, lepas je aku makan, aku akan pastikan tak ada sisa makanan yang aku tinggalkan. Mungkin tak ada, insyaAllah. Yang ada cuma getah ni dan aku akan buang. Jom basuh tangan. Boleh naik ke? Boleh ke? Aku risau boleh ke? Tak pasti lah. Aku pun tak pasti. Aku rasa kawasan ni kan dah lebih dari setahun. Dan tak nampak pun apa yang naik. Mungkin ni kot. Ada tu? Aku tak tahu. Kawasan ni nampak macam lapang. Bukan macam, memang lapang. Ada RGB kat lantai tengok. Ada RGB kat lantai. Sorang-sorang je kat skeleton ni. Sekarang, ataupun secara jujurnya aku tak tahu TRX ni ada berapa tingkat. Tadi tu tingkat berapa? Yang ini pula tingkat berapa? Aku tak pasti. Aku tak sure. Tapi dia punya view lebih kurang kan? Tak ada apa yang beza pun. Ya. Okey, sekarang aku tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Tangga belakang ni memang lawa. Boleh lah duduk-duduk, lepak-lepak, chill-chill. Luminous Raya. Wah. Dan aku rasa video ni mungkin tak berapa nak ada isi sangat. Video ni mungkin agak kosong. Sebab aku tak ada idea nak pergi mana. Aku dah pergi sini hampir setiap bulan. Aku pun tak tahu nak beli apa. Aku rasa macam nak cuba air ni. Tapi bajet aku tak berapa nak ada. Sebenarnya ada, tapi perlu disimpan untuk benda yang lebih penting. Cukuplah aku beli air harga RM4 tadi kan. Aku macam teringat balik kat tempat ni. Tapi santai.
Dekat sini ada pelbagai jenis kedai. Kedai baju, kedai phone, kedai aksesoris, kedai macam-macam. Dan bagi pendapat aku, The Exchange TRX adalah mall nombor 1 yang paling best aku pernah pergi. Ya. Dia best sebab bukan sebab keadaan kat sini, bukan. Tak ada. Dia best sebab dia punya keadaan tu premium dan dia memang betul-betul baru dibuka. Umur dia pun tak sampai 5 tahun aku rasa. Setahu aku 2022 kot dibuka. Lebih kurang macam tu. Bau dia pun bau kedai. Memang bau satu mall yang baru dibuka walaupun dah hampir 2-3 tahun. Tangan aku lengang sebab aku tak pakai stand ataupun tripod ataupun monopod. Aku guna tangan je. Padahal phone aku ni tak ada berat pun. Apa yang aku boleh cakap tentang The Exchange TRX ni, pertama sekali nama dia sedap. Yang kedua, dia setiap inci mall ni penuh dengan teknologi ataupun betul-betul premium lah. Setiap detail dia semua premium. Lantai, lampu atas. Tengok lampu atas dia. Tengok lampu atas dia. Setiap inci dekat mall ni semuanya penuh dengan teknologi weh. Wow. Sebab tu lah aku gelarkan ataupun aku punya pendapat The Exchange TRX adalah mall nombor 1 dekat Malaysia buat masa ni. Okey, ini decoration yang ada. High voltage. Weh, jangan rapat. Tengok dia punya pantulan. Nampak tu? Wow. Cantik. Sekarang ni aku masih lagi berjalan ataupun boleh dikatakan jogging dekat dalam ni. Ya, jogging. Jalan je kot, jalan lah. Kalau jogging dia macam laju sikit kan. Aku dah mula rasa alone. Tapi sebenarnya aku tak berapa nak kisah pun alone ke tak alone dia. Aku tak kisah. Yang penting sekarang ni, apa yang penting ada ke air macam tea ice ke kan? Tea ice, Melo ice ke, Nescafe ice ke. Okay, sekarang aku pusing dekat kawasan ni. Macam tak ada hala tuju. Dan sejujurnya memang aku tak ada hala tuju pun. Aku cuba cari mana kedai air. Aku nak beli air sekarang. Air mineral RM4 aku tadi tu tak cukup. Yang ada pun kedai aiskrim. Aiskrim saja pun tahu-tahu lah berapa kan. Aku tak mampu tu. Tak mampu. Mampu je. Cuma aku punya duit ataupun saving betul-betul untuk konten short film nanti. Sekarang ni aku dah lah tak ada kerja, tak ada income. Dan ya, okay, kita cuba naik atas ni. Okay, makanan palsu ni bukannya makanan betul. Luminous Raya tempat duduk. Decoration kat sini boleh tahan cantik. Bagi aku okey. Dan ya, itu saja yang aku boleh tunjuk. Tak ada apa sangat pun. Aku masih lagi haus dan tengah cari air sekarang. Susahnya cari kedai air kat sini. Okey, mungkin dekat kawasan ni. Tak tahulah kat mana. Tempat paling ramai orang adalah dekat kawasan yang aku berada sekarang. Belah kiri dia lebih kepada phone. Belah kanan dia makanan dan kita datang sini sebab nak makan. Kecuali aku. Aku rasa aku dah tak perlu makan kot sebab aku dah cukup banyak makanan dah. Aku perlu diet. Yang aku perlukan hanyalah air. Dari tadi aku sebut. Ni mall ke? Bukan. Yau aiskrim. Aku dah pergi hampir semua tingkat dan tempat paling ramai orang adalah dekat
kawasan yang aku pergi sekarang ni. Dan harga dia pun boleh tahan. RM50 aku rasa tak berapa nak cukup kalau belanja dekat sini. Kalau datang dengan girlfriend, yang itu aku tak tahu. Tapi datang dengan isteri lah, berbaloi. Yeah. Kau belanja dia, sampailah dia berisi macam aku. Pun boleh kan? Aku pernah kerja F&B sekali je. Semua tengah tengok muka aku dekat skrin dan tak berapa nak good looking. Aku dah jumpa air. Aku rasa aku dah jumpa air dekat kedai donat. Setelah lama berjalan, akhirnya aku jumpa air. Alhamdulillah. Dan donat. Adakah aku akan beli donat? Aku jumpa air. Alhamdulillah. Setelah lama tak jumpa air. Ini macam air RM4 aku beli tadi je. Okey, kita ada donat kat sini. Boleh lah kan? Boleh lah, kita cuba lah. Bismillah. Yang mana sedap Oreo, Mr. Happy, strawberry, hazelnut, roti, color candy, cheesy cheese, triple choc. Aku dah baca review kedai ni. Aku tak review pun. Aku nak beli je. Bismillah. Bavarian cream, banana coklat pisang weh. Tadi aku dah makan kek pisang. Yang ni best seller. Mana satu ni nampak macam comel le. Muka dia macam aku. Sama kan donat tu dengan aku. Cuma dia lagi comel lah. Aku tak comel pun. Kena tambah misai kat situ. Boleh tak suruh dia tambah? Tiba. Mana serius lah. Kita tengok yang paling sikit lah. Paling sikit maksudnya paling sedap. Tapi kat sini macam ni paling sikit. Ni tinggal 3. Ni banyak lagi. Ni dah biasa makan. Aku dah ambil ketupat dah tadi. Tengok ketupat dah habis. Donat ketupat Mr. Happy banyak lagi. Vanilla latte, buttercream cream. Boleh lah ini ya. Alhamdulillah. Aku dah beli tadi, tapi masih lagi belum dapat. Jadi kira macam aku order kejap. Aku order teh tarik dengan donat 2. Dan masih lagi belum siap. Dia ada bagi satu alat tadi, macam alat kecil. Benda tu macam kalau customer tak nak tunggu, boleh jalan-jalan dulu bawa benda tu. Lepas tu nanti bila order dah siap, benda tu akan bergegar. Canggih juga. Baru aku perasan, setiap kali aku rekod mesti macam ni kan. Nampak lemak aku buat apa macam ni ya. Baru betul. Sedangkan masa first time aku buat konten pun, aku buat macam ni. Tiba-tiba aku macam ni juga. Aku pun tak faham lah. Aku masih lagi tengah haus. Air aku masih lagi dia tengah bancuh. Dan aku harap dia tak pelik tengok muka aku borak dengan dia dalam keadaan senyum macam ni. Mungkin macam buat dia tak selesa. Macam kenapa abang ni senyum je kan. Tak tahu lah. Aku suka senyum. Sebab senyum tu kan sedekah. Jadi kita senyum je lah. Kalau sedih, senyum. Dah jogging, lepas tu minum air manis. Pansyen. Dah jalan, buang galeri. Lepas tu aku minum air manis. Pansyen kan. Berat aku sekarang, info 86.8. Aku harap boleh turun sampai 50 kot, 55 InsyaAllah. Sebenarnya ada tester kat sini. Aku nak tester sebenarnya. Secara jujurnya aku nak je kan pergi ambil tester tu kan. Tapi aku malu. Sedangkan kita buatkan orang ataupun promoter tu gembira. Sebab jadi promoter ni kita akan rasa gembira bila orang nak test barang yang kita jual. Sampailah kita berjaya jual produk tu ataupun sesuatu barang tu. Dan kebanyakan tester ataupun barang yang jual kat sini adalah perfume. Bukan senang ya nak jual sesuatu benda tu. Kalau dah famous boleh lah kot kan. Laku lah kot insyaAllah. Sebenarnya aku sebersalah nak ambil aku punya order tadi. Tapi dia buat teh tarik je kan. Takkan lama kan. Jadi aku rasa dah siap lah kot. Kalau aku pergi ambil, agak-agak dah siap ke? Jom kita tanya
Aku order tadi teh tarik dengan donat. Donat tu dah memang siap. Rasanya tak lama pun sebenarnya. Cuma aku memang suka jalan-jalan. Aku memang suka sidai makanan aku. Okey. Sekarang kita akan cuba ambil order kita. Aku rasa dah lama dah siap. Aku rasa lah. Good. Yeay! Kita dah dapat. Kat mana nak minum? Aku harap benda ni tak jatuh dan tak tumpah, insyaAllah. Bagus. Pegang kamera, pegang makanan. Mantap. Okey, dah dapat. Air. Aku rasa aku ada teh tak? Aku rasa aku ada teh ais tadi. Teh ais ni teh tarik. Teh tarik. Ni teh ais. Ni bukan teh ais kan? Mungkin dia salah dengar. Tak apalah. Yang penting dia teh. Aku suka teh. Teh ais, teh tarik, teh ais limau. Kat mana aku nak minum ni? Jom. Akhirnya aku jumpa tempat lepak bersama makanan. Kawasan ni dia dekat dengan Apple Store. Aku harap suara aku dapat dengar dengan jelas. Mic aku masih ada, alhamdulillah. Mungkin insyaAllah nanti kalau ada rezeki aku akan beli mic baru. Mungkin yang paling penting jangan bagi tumpah. Bismillah. Alamak. Tak boleh kuat lagi kan bunyi ni. Yang penting tepat weh. Tepat. Sampah jangan buang rata-rata. Itu yang paling penting. Okey. Teh ais ni harga dia lebih kurang RM8. Bismillah. Rasa teh ais. Untuk air ni rasa teh ais lah kan. Sebenarnya aku ada teh ais, tapi mungkin dia dengar teh ais kot. Ataupun aku memang ada teh ais. Aku pun tak pasti. Dua-dua sama je, cuma beza dia ada susu dengan tak ada susu je kan. Kot. Dan masa aku ambil tadi sebenarnya dah siap dah air ni. Cuma aku sidai air ni. Yang bagusnya air ni dia simpan dekat dalam peti ais. Jadi bila aku ambil tu, air ni masih lagi dalam keadaan sejuk. Bismillah. Tapi dia dah kurang manis sikit. Tapi okey lah kan. Kurang manis, lebih sihat. Sebab yang ni pun dah cukup manis. Donat, nak makan sekarang ke? Jom. Untuk rupa donat yang nama dia ketupat ni, memang nampak macam ketupat. Dalamnya, katanya inti pandan. Jom kita rasa. Bismillah. Untuk 2 donat, aku ingatkan nak beli air je. Tapi lebih jimat kalau beli dengan donat. 2 donat, 1 air, lebih kurang RM16.80 ataupun lebih kurang RM17 ke bawah. Dan kita cuba antara menu baru aku rasa ni. Ketupat, donat ketupat. Bismillah. Nama donat ni memang donat ketupat, tapi inti dia bukanlah daging, tapi pandan. Untuk rasa dia, jujur, sedap. Sedap weh, serius. Patutlah tinggal satu masa aku ambil tadi. Sedap.